madah yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Pada hari yang ceria ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya ialah Muhammad Akif Faraz bin Muhammad Hafiz. Saya merupakan murid tahun 4 dari Sekolah Kebangsaan Padang Timur. Hobi saya ialah membaca buku, manakala cita-cita saya pula adalah untuk menjadi seorang guru agama. Saya berasa amat besar hati untuk berbicara tentang sebuah buku yang saya amat gemari. Genre misteri menjadi pilihan saya. Perjalanan cerita dalam buku ini sangat mendebarkan dan menyeramkan. Namun demikian, pengajaran yang diperoleh daripada cerita misteri ini mampu meningkatkan keyakinan diri dan menepis pemikiran yang negatif. Ayuh selami intipati dalam buku fiksyen ini bersama saya. Buku yang ingin saya kongsikan pada hari ini merupakan hasil penulisan Tommy Jeffrey. Buku ini diterbitkan pada tahun 2007 oleh penerbit Vita Lestar Sedia Berat. Buku ini mempunyai 8 judul dalam siri berdebar-debar berkobar-kobar. Namun, judul buku yang saya akan bicarakan merupakan judul kelima, iaitu Halusinasi Budak Albino. Buku fiksyen yang menarik ini mengandungi 124 halaman dan cerita. Marilah kita terus meredah buku ini bersama-sama. Sebaik buku ini dipendek, kisahnya dimulakan dengan sebuah keluarga bahagia, iaitu keluarga Angie. Mereka memulakan kehidupan baharu apabila berpindah ke sebuah lot rumah kedai 2 tingkat. Keluarganya telah membuat keputusan untuk mengusahakan sebuah kedai runcit di aras bawah lot tersebut. Selama tinggal di sana, keluarganya sering mendengar dan diganggu dengan pelbagai bunyi aneh dan menyeramkan. Namun demikian, mereka sekeluarga terus cuba menyesuaikan diri di kawasan yang dianggap keras. Cubaan itulah kata semangat yang sering menjadi rawan untuk mereka sekeluarga. Akhirnya, Adri telah mendapat seorang kawan rapat, iaitu Hariram, yang menjadi penawar kepada emosinya. Setelah 8 bulan berlalu, kehidupan mereka terus berubah dengan kehadiran sebuah keluarga aneh. Keluarga Hamidi juga membuka sebuah kedai di lot tepi bersebelahan dengan kedai itu. Kemunculan Hamidi, seorang budak albino yang tinggal bersama bapa dan ibu tirinya, telah mengubah erti realiti kehidupan. Dia telah menggeruhkan lagi suasana di kawasan perumahan yang dianggap keras. Hamidi berasa sangat taksub dan percaya bahawa dirinya mempunyai kelebihan luar biasa. Dia sering berkongsi dengan Adri dan Hariram tentang jelmaan kelibat seorang wanita yang kerap dilihatnya. Kelibat tersebut telah dia label sebagai arwah ibunya. Dia turut mendakwa kehadiran ibu kandungnya itu adalah untuk menyelamatkan daripada kekejaman ibu tirinya. Adri dan Hariram hampir terpengaruh dan mempercayai setiap dakwaan Hamidi. Hal ini berlarutan sehingga mereka bertiga bertemu dengan lembaga berambut panjang dan berjubah putih di sebuah rumah kedai yang terbiar. "Mak!" Hamidi terus menjerit dan menangis sehingga akhirnya dia pingsan. Setelah melihat lembaga putih yang tidak diundang itu meremang bulu roma Adri dan Hari. Situasi yang penuh dengan debaran beransur tenang apabila lembaga itu mendedahkan identiti sebenarnya. Ibu tiri Hamidi merupakan halusinasi Hamidi selama ini. Ibu tirinya mengaku bahawa dia terpaksa bertindak demikian untuk memberikan pengajaran kepada Hamidi supaya tidak berhalusinasi. Sikap negatif ini adalah semata-mata untuk menarik perhatian kerana perasaan rendah diri dengan keadaan fizikalnya yang agak berbeza daripada orang. Akhir sekali, Hamidi berasa insaf dan meminta maaf atas
selama ini. Hubungan setiakawan Edri dan Hamidi menjadi lebih rapat sejak hari itu. Selepas insiden yang menggerunkan tersebut, tiada lagi istilah toksik seperti tempat keras ataupun halusinasi di kawasan kediaman itu. Kelebihan yang terkandung daripada buku ini adalah setiap segmennya tersusun dan dihuraikan dengan menggunakan bahasa yang mudah. Teknik penceritaannya yang suspense turut menggamit perhatian si pembaca. Wahai pendengar yang dihormati, pengajaran yang saya peroleh daripada buku ini adalah yakinlah pada diri sendiri. Watak Hamidi yang merupakan seorang budak albino menghadapi berbagai cabaran kerana penampilannya yang berbeza. Oleh itu, penerimaan diri sendiri adalah sangat penting sebelum menuntut penerimaan daripada orang lain. Selain itu, ini mengajarkan kita tentang kekuatan menghadapi rintangan. Watak-watak dalam buku ini menunjukkan bagaimana mereka mengatasi kesulitan dan prejudis yang mereka hadapi. Ini mengajarkan si pembaca tentang pentingnya ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi rintangan hidup. Sama ada ia berkaitan dengan penampilan fizikal, perbezaan budaya atau cabaran lain. Sekian, terima kasih.